Kembalinya sang pahlawan negara Harimau Malaya ke medan pertempuran agung. Stadium Nasional Bukit Jalil, SNBJ, kini bersiap siaga untuk menjadi saksi pertemuan penuh epik antara Malaysia dan Vietnam, sebuah pertembungan yang bakal melakar sejarah gemilang. Setelah berjaya membuktikan keunggulan dengan menumpaskan Nepal pada Mac lalu, Harimau Malaya kini kembali berjuang demi maruah negara, membawa harapan jutaan rakyat Malaysia. Berita ini meluncur seperti panah ke hati para penyokong setia apabila Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dengan penuh kebanggaan mengumumkan SNBJ sebagai pentas keramat bagi perlawanan ini. Kembalinya sang pahlawan ke gelanggang keramat yang pernah menjadi medan juang berapi, pasti menyemarakan semangat ribuan peminat di Lembah Kelang. Di tanah yang penuh aura juang ini, gema sorakan Harimau Malaya bakal menggegarkan malam, melampaui batasan waktu dan ruang. Gelombang semangat para penyokong yang tidak pernah padam akan memenuhi setiap penjuru, bersedia untuk menyaksikan pahlawan negara turun membawa bendera kehormatan. Namun, seperti teka-teki dalam sebuah legenda, tarikh dan jualan tiket masih belum terungkap, membuatkan setiap saat menunggu ibarat menunggu sinar fajar di tengah gelapnya malam, penuh harapan, penuh debaran, penuh kesungguhan. Kali terakhir sang pahlawan Harimau Malaya beraksi di medan ini adalah ketika menentang Singapura, dalam perlawanan yang berakhir tanpa jaringan tetapi penuh dengan kisah keberanian dan ketekunan. Kini, mereka kembali, tidak sekadar berjuang, tetapi untuk mengukir semula kejayaan di tanah penuh kenangan ini. Kebangkitan ini bukan hanya tentang bola sepak, tetapi tentang jiwa, tentang perjuangan, tentang tanah air yang tidak pernah menyerah kalah. Selain itu, 3 bintang Harimau Malaya Haziq Nazli, penjaga gol, pemain pertahanan tengah, Dominic Tan dan penyerang, Sergio Aguero bakal wakili ASEAN All-Stars lawan Manchester United. Debaran menjelang aksi persahabatan antara ASEAN All-Stars dan Manchester United di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 28 Mei depan, semakin dirasai dengan orang ramai sudah sibuk mendapatkan tiket perlawanan. Ini kerana peminat bola sepak antarabangsa pasti tidak mahu terlepas peluang untuk menyaksikan kelab Liga Perdana Inggeris, EPL, itu beraksi di tanah air selepas kali terakhir hadir lebih 10 tahun lalu. Tidak cukup dengan itu, perlawanan tersebut akan menarik untuk disaksikan. Kerana peminat berkesempatan menyaksikan bintang sekitar Asia Tenggara berada dalam sebuah pasukan,